Perodua Ativa ini yang dilancar pada tahun 2021 yang masih pilihan dan kegemaran orang ramai. Ativa ini model kereta ke-6 paling laku di Malaysia pada tahun 2025. Nama saya Azad, jom kita tengok. Sebab model-model awal dah habis waranti, harga sekarang lebih mampu milik. Untuk model 2021 ni, harga dia around 40 to 50,000 ikut variant dan mileage. Dari research kami dan feedback owner yang lain, enjin dengan gearbox so far untuk kereta ni memang tak ada hal lah. Solid dan reliable. Fuel consumption kereta ini acceptable. Dalam city driving lebih kurang 10 ke 13 km per liter. Highway driving pula dalam 15 ke 18 km per liter. Tapi ingat je, wajib check service record sebab tak ada kereta yang perfect. Ativa ni pun ada kombinasi juga. Antara satunya, push start button yang perlu ditukar. Harga dia bawah RM200 di Perodua Service Center. Enjin 3 silinder ini memang tak ada masalah. Cuma enjin mounting dia cepat lusuh compared to enjin 4 silinder. Enjin mounting kiri, kanan dan rod belakang lebih kurang harga dia RM600. Tak termasuk upah. Potential isu mahal ialah steering rack. Sebab kami dah nampak model awal perlukan replacement. Waranti Perodua memang cover benda ni. Tapi kalau terjadi lepas tu, kos dia lebih kurang RM3,000 di Perodua atau mungkin kurang di luar. Tetapi benda ini tak nampak macam isu yang meluas for now. Dari segi maintenance biasa, okey je. Perodua kan. Perodua recommend tukar minyak CVT every 100,000 km. Tapi kami recommend tukar awal lagi. Spark plugs pun kena tukar every 100,000 km juga. Harga dia dalam RM500 di Perodua Service Center. Kat luar boleh je dapat murah. Tapi tolonglah ikut spek. Sebab rim Ativa ni 17 inci, harga tayar dia lebih mahal daripada Perodua yang lain. Dengan harga setayar RM400 ke atas bagi brand yang baik macam Conti, Bridgestone, Toyo dan sebagainya. Tapi perhatian, tolong jangan beli tayar yang murah sebab tayar korang je yang sentuh tanah. Perodua Ativa ini salah satu starter SUV yang baik kepada mereka yang nak upgrade dari hatchback yang normally lebih kecil. Dengan jarak kelegaan tanah atau ground clearance sebanyak 200mm, Ativa ini lebih mudah meredah banjir. By the way, setiap kereta Karun Certified datang dengan 5 jaminan dan waranti 12 bulan untuk enjin dan gearbox. For now, Karun masih ada promosi Car of the Month. So layari buykarun.com kalau korang minat kereta